Dah, dua. Assalamualaikum cikgu. Kalau Syawal tu remang, Farhani tu lemah. Kau dosa kau minta dia. Bayanglah merah kepala. Ha? Semalam cikgu dah bawa balik kertas soalan korang. Cikgu tak sempat buka lagi lah. Bawa balik saja. InsyaAllah minggu depan boleh. Minggu depan cikgu dah siap tanda dan cikgu dah siap dengan denda-denda yang dijanjikan. Apa? Ha. Betul Betul. Ada yang okey. Cikgu kata untuk ringkasan ada berapa isi? 5. Ada berapa penanda wacana? 5. Okey, awak kena ikut 5-5 tapi boleh juga kalau awak ada cara lain. Contoh, awak tak guna seterusnya. Awak tulis antara peranannya juga adalah boleh. Yang penting ayatnya betul, tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya ayat pertama tu masya-Allah. Antara langkah peranan rukun negara. Langkah ke peranan? Cikgu baca semalam tu. Cikgu dah tulis dah. Cikgu tulis apa? Cikgu tulis. Cikgu lupa merah. Cikgu tulis besar-besar. Cikgu apa? Tiga. Salah. Baik. Lupa cikgu. Habis. Cikgu akan baiki balik ayat kamu. Contoh, kalau kata ayat pertama, cikgu tulis apa? Ayat pertama keling. Sebab apa? Ayat dia cikgu pun tak faham. Betul-betul tak tukar. Okey, nanti. Okey. Aku ni, blok C bagus ni. Blok C bagus. Cakap apa? Terima kasih, Ibu. Mana? Siapa guru kelas? Boleh dekat Boleh? Boleh dekat tu belakang Duduk kelas, dekatkan belakang boleh? Duduk. Tanya Sarif, apa yang kena buat dalam kelas ni? Lagi dia nanti jumpa Sarif, tanya Sarif. Okey, sama-sama. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey, baik. Jadi, untuk soalan pertama adalah beberapa orang yang bermasalah. Okey, jangan risau. Dan cikgu akan ajar dulu macam mana cikgu akan seorang. Contohlah kata Acap. Soalan pertama dia salah. Ayat pertama dia. Cikgu panggil contoh Acap. Cikgu akan panggil Acap depan.
cikgu ajar dia semula buat ayat pertama. Mula-mula cikgu baik lah, cikgu ajar dulu. Lepas tu cikgu suruh apa? Cikgu suruh dia salin balik 100 kali ayat pertama tu. Okey? Jadi bersedialah kepada siapa-siapa yang rasa ayat pertama tu salah. Faham? Faham? Awak? Adik mengaku saya cikgu baguslah. Dia tahu dia salah. Penting untuk seterusnya jangan buat dah. Okey. Jadi hari ni cikgu nak fokus kepada kata bahasa. Salah. Karangan apa? Hari Selasa kita buat apa Selasa? Selasa kita buat apa? Tata bahasa apa? Perbandingan semacam. Apa perkataan yang kita buat hari tu? Manis seperti madu lagi. Lembut seperti sutera lagi. Pedas seperti kini lagi. Menangis seperti anak kecil. Jawab apa? Terang seperti kepala puteri. Kan? Siapa tulis satu siap Terang seperti siang. Lagi? Seperti apa? Keras seperti batu. Bising seperti burung. Degil seperti kedai. Okey, nampaknya awak ringgit satu-satu perbandingan semacam. Hari ni kita nak buat karangan pendek. Ingat tak yang pesa itu yang kena sambung tu? Jadi sekarang cikgu nak awak semua keluarkan buku karangan. Tak bawa Mangai? Dah dapat terus tampal dalam buku karangan. Tak bawa Mangai? Dah dapat terus tampal dalam buku karangan. Dapat tu buat. Thank you aku punya terima kasih. Afwan, terima kasih. Nah. Sama. Sampai kat mana? Kat mana? Tulis hari, tulis tarikh, Caca. Okey. Dah. Ya Allah, dah banyak macam-macam dah hidup. Ya Allah. Dah. Indeks adalah indeksnya karangan pendek berjasa kepada ibu bapa. Mama. Oh, kita mana? Indeks karangan pendek berjasa kepada ibu bapa. Siapa jawab hukum? Cik, tak lagi orang meja. Tampak sekarang. Karangan pendek berjasa kepada ibu bapa. Dapat tak rekam? Dapat. Okey, dah. Cikgu kira sampai 3 semua diam. 1, 2, 3. Air terjun. Terang. Karangan pendek berjasa kepada ibu bapa. Okey. Sekarang cikgu bagi masa 2 minit. Awak baca dulu perkataan-perkataan itu. Baca senyap berjasa kepada ibu bapa.
Baca dulu. Baca pun apa? Jangan cakap baca. Dah baca belum? Cikgu tanya lagi Cikgu tanya apa yang baca? Seminit lagi cepat. Cepat, seminit lagi. Bukan doa makan. Kejap lagi bawa tampung meja. Tampung meja? Jangan tampung lagi. Lanjut. Okey. Dah baca dah? Nak tanya ni? Dah baca dah? Oi. Cerita pasal apa ni? Cerita pasal apa? Karangan pendek pasal apa? Cikgu tak suruh baca. Cikgu suruh terangkan. Kau tak baca? Cerita pasal apa? Baca, cerita. Lepas tu? Cerita dia? Apa poin dalam karangan ni? Apa poin dia? Betul ibu apa lagi? Macam mana cara nak berjasa kepada ibu apa? Hormat lagi? Nak cakap. Itu bukan kau baca, kau fikir. Betul? Borak lagi. Duduk. Acap, on. Main lagi. Cerita pasal apa ni? Biasa kepada ibu bapa. Apa poin dia? Poin. Apa isi dia? Betul lah ibu apa? Betul lah ibu apa? Apa yang dia punya cara-cara nak berjasa ibu apa? Beradab. Beradab, okey lagi? Kalau ibu bapa. Keram, on. Keram. Duduk aja tu. Duduk. Bangun. Baca tak baca? Okey, duduk. Cikgu bagi seminit lagi baca cepat. Cikgu tanya siapa tak dapat jawab di luar. Baik, baca. Baca ke? Dah baca belum? Baca. Bukan baca depan, baca dalam buku tu. Yang awak nampak cikgu bagi tu. Dah. Kecil kan? Bangun dah, bangun. Lama lagi kau bangun. Nak di luar ke? Bangun. Cerita pasal apa?
Cikgu dah suruh baca, cikgu tu rangkai cerita. Ha. Kita pasal apa? Ya Allah, susah kena orang cerita pasal apa? Nah. Senang ke kawan? Cerita senang ni. Acap, mana Acap? Saya lagi. Cerita pasal apa? Acap. Berjasa kepada ibu bapa. Okey, apa dia punya cara untuk berjasa kepada ibu bapa? Usaha mencapai kejayaan dalam pelajaran. Lagi? Berada. Lagi? Lagi. Ha. Kau berikan tinggal aku yang baik. Duduk. Caca. Angai. Cerita pasal apa? Okey, macam mana nak berjasa kepada ibu bapa? Okey, lagi. Lagi. Okey, duduk. Itu barulah poin dalam buku. Orang kata beradab, berfikir. Cikgu suruh baca. Ya Allah, susah nak baca. Okey, cerita pasal apa ni? Berjasa kepada siapa sayang mak ayah dia kat tangan? Siapa sayang mak ayah dia kat tangan? Okey, siapa yang masih ada dua-dua mak ayah? Ada ke yang antara tak seorang ada? Semua ada? Semua ada dua-dua mak ayah? Betul? Sufi? Tak ada ayah? Cerai, okey. Tak apalah, jatuh tangan. Okey, apa awak rasa kalau ada mak ayah? Betul ke happy? Kalau happy, ada kalau mak ayah yang tolong, awak tak tolong? Tak itu. Mak ayah suruh sekolah, kau penting. Kalau sayang mak ayah, siapa sayang mak ayah dia? Siapa sayang mak ayah dia? Apa perasaan orang yang tak ada mak ayah? Kawan cikgu cikgu dekat rumah sewa 5 orang. Seorang ni 2 orang, ayah dia meninggal. Apa perasaan dia? Balik raya kan cikgu cikgu balik faham, cikgu berjumpa mak ayah cikgu berjumpa adik-beradik cikgu, tapi dia hanya berjumpa mak dia je. Ayah tak ada dah. Sedih ke happy? Sedihlah. Jadi selagi mana ada mak ayah ni, tolonglah hargai mak ayah. Okey. Siapa tahu macam mana doa mak ayah? Siapa baca doa untuk ibu bapa setiap kali solat? Kan? Setiap kali solat dia baca Allahumma ghfirli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siapa yang setiap kali solat dia baca doa mak ayah dia? Okey, ada tapi tak ramai. Okey. Lihat tangan. Antara salah satu cara untuk kita menghargai mak ayah kita, kita sayangkan mak ayah kita, doakan mak ayah kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku. Sayangilah kedua ibu bapaku. Boleh ke lepas ni setiap kali solat kita baca doa? Boleh? Okey, jadilah setiap kali habis kelas bahasa Melayu kita baca doa ni. Boleh? Boleh? Sekurang-kurangnya seminggu 3 kali sekurang-kurangnya kita baca doa. Jadi ini cikgu nak ajar bukan doa, cikgu nak ajar lagu. Okey. Okey, dengar dia baca. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Kami dari kecil hingga dewasa. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Sama-sama Okay, 1, 2, 3. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Ya Allah, ampunkan dosa
tua ibu bapa yang menjaga kami dari kecil hingga dewasa. Kami dari kecil hingga dewasa. Amin, amin, amin. Semoga Allah panjangkan umur mak ayah kita. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik kepada mak ayah kita. Semoga Allah mewahkan rezeki mak ayah kita. Semoga Allah berikan yang terbaik untuk mak ayah kita. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Boleh baca doa ni lagi? Boleh. Boleh. Sekurangnya kalau awak habis bayar tu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kata jangan lagi sangat lagi main bola ni, petang. Surah Asar. Main bola ni lagi tadi nak pergi ke? Acak sekarang ni, Acak dah terpilih untuk wakil sekolah bola sepak. Boleh dah temukan bola Acak. Jadi Acak setiap petang dia akan training dengan Cikgu Haikal. Dia contoh Acak dia bersolat-solat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bangun tu. Buat. Contoh Acak. Ya Allah. Contoh. Jadi sekurang-kurangnya kalau kata Acak ni, sebab Cikgu Haikal kata cikgu bagi masa 10 minit je. Si Acak ni biasa lah kan. Dia jalan-jalan dulu. Dia kutip buah mulberry kat luar. Jadi Acak ni terlewat. Contoh. Jadi dia buat solat terlewat ni. 10 minit lagi masa. Apa dia buat? Sekurang-kurangnya baca dah. Allahumma ghfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Itu keluar. Contoh. Sekurang-kurangnya bacalah doa untuk ibu bapa. Faham? Betul je dah. Acak tak pernah takkan jadah masa tu. Sebab memang bukan dia suruh kita kan ada jadah. Ada. Dia belakang. Acak nak cepat dia tak ambil jadah dia tu solat atas ni lantai. Acak kan? Dia tahu ke? Contoh. Okey, jadi tak boleh ni baca doa ibu apa ni? Siapa sayang mak ayah dia kan tangan? Siapa sayang mak ayah dia kan tangan? Betul ke sayang? Betul. Kalau betul sayang Kalau betul sayang mak ayah, belajarlah rajin-rajin. Belajarlah rajin-rajin. Siapa rasa sini dia orang kaya? Ada? Semua tak kaya, betul? Semua orang mak ayah semua struggle untuk bagi kita duit, betul? Dia tolonglah. Mak ayah dah bagi duit tu, belajarlah rajin-rajin. Boleh? Boleh? Belajar rajin-rajin. Okey? Dan setiap kali habis kelas bahasa Melayu kita baca doa ni, okey? Tolong hafal Minggu depan kita smack doa ibu aku. Hafal dah? Okey, kita baca. Tolong. Baik bangun, cepat bangun. Cepat je. Cepat. Okey, semua tangan. Okey. Amin. Ya, bagus. Dok. Susah ke doa ni? Senang je. Boleh hafal? Semua boleh hafal? Semua boleh hafal bahasa Arab ke? Boleh. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu je. Boleh? Boleh. Okey. Dah rehat? Jadi cikgu bagi awak rehat berapa minit? 12 minit je. Cikgu bagi masa 20 minit. Pukul 10.30 dah dalam kelas. Bukannya 10.30. Saya nak kencing lah cikgu. Okey. Dalam kiraan 3 orang.